Kerana kita akan pergi 3 lawatan di sekolah Milbos, Fajar Hidayah dan juga Dewan Dakwah. Jadi kita harapkan para pendidik yang pergi ke lawatan sana melihatkan pengurusan sekolah-sekolah yang hebat ini di negara jiran kita Indonesia dan bagaimana mereka boleh melahirkan anak didik mereka menjadi seorang pendakwah yang boleh memberi satu cerminan yang baik kepada masyarakat di sana dalam menegakkan ajaran Islam yang begitu kuatlah di sana, dan kami sini dapat melahirkan warga pendidik untuk anak didik kami, insya-Allah. Kita tahu kita serumpun kan. Perbezaan tu banyak tak, sebab kita pergi ke Jakarta ni macam orang-orang bandar lah. Kita nak tengok macam mana budaya dan sebagainya lah. Satu lagi last sekali macam sesama kita. Mungkin mengeratkan lagi satu rahim dan lagi dengan pihak atasan dengan kita juga. Lawatan ke Jakarta kali ini, Ana harap dengan kita dapat pergi ke sekolah-sekolah Indonesia ni, kita boleh bertukar budaya dan sosial kat sana kan. Kita boleh lihat macam mana adat resam dekat Indonesia, cara dia guna bahasa, dan dari segi akademik dan pengurusan sekolah pun kita boleh tengoklah kan. Setiap sekolah mesti lain-lain kan cara dia, dan bila kita keluar negara lagilah mungkin disebabkan budaya, cara dia mengajar pun berbeza. Harapnya kita semua dapat manfaat lah daripada trip kali ini dan tak membawa kosong lah. Harapnya semua boleh mengambil iktibar. Terima kasih. Apa yang kami dapat daripada sekolah-sekolah yang berada di Indonesia dalam pendidikan sangat bagus, terutamanya dalam pembentukan syakhsiah anak-anak, dan kami banyak belajarlah daripada sekolah-sekolah yang berada di sini yang tak pernah terlintas di akal fikiran pun kami dapat belajar di sini. Di antaranya ialah anak-anak mereka ni dipantau bukan 24 jam tetapi hampir 27 jam oleh guru. Bayangkanlah 24 jam tu lama dah, 27 jam. Okey, cut. Alhamdulillah, sangat bersyukur kepada Allah kerana antara salah seorang yang terpilih untuk lawatan ke Jakarta. InsyaAllah saya mendoakan semoga Ustaz Budi Hikmah bertambah berkembang
Dan saya amat gembira dapat mengikuti program kerana dapat melawat antara sekolah-sekolah swasta yang terbaik di Jakarta dan dapat menikmati keindahan yang ada di Jakarta. Terima kasih. Alhamdulillah, rasa bersyukur. Terima kasih Pipa bawa kami ke Jakarta, Indonesia. Banyaklah pengalaman yang belajar. Contohnya di Milbos dapat rasa teruja dengan perkembangan ilmu kat sana, pembangunan sekolah kat sana. Di Dewan Dakwah dengan Fajar Hidayah kita dapat rasa bersyukurlah apa yang kita ada di sekolah. Alhamdulillah. Terima kasih Pipa bawa kami ke sini. Yang Ana ingin sampaikan adalah perkataan qudwah. Okey, kenapa qudwah? Marilah kita sama-sama mengambil inspirasi qudwah daripada sahabat kita yang berada di Dewan Dakwah di sekolah Milbos kan, bagaimana mereka berusaha bersungguh-sungguhlah untuk menyampaikan Islam. Kita jadikan mereka sebagai qudwah dan kita pun amalkan bila kita berada di tanah air kita. Okey, terima kasih. Ini siapa kan? Sama. Ada seluar kan? Ada seluar itu. Ada seluar. Ada abang. Abang handsome. Ada. Cari. Bapak handsome ada. L. Sama Sama. Ini 6 ni. Ya, cakep atau enggak lah, pokoknya cakep aja deh. Yang terakhir, buah apel dimakan mentah jadi tambahan gizi di saat siang. Badan segar bertambah berkah. Selamat jalan Al-Hikmah untuk berjuang. Terima kasih. Mohon maaf. Balas pantun ya Pak? Ya. Pergi ke taman memetik melati. Ya. Melati disusun bersama kenangan. Perpisahan ini bukan berhenti. Ya. Insya Allah kita berjumpa lagi nanti. Amin.